Cuma aku tak sure hari Khamis dengan Jumaat kabut rambut aku tahu dah sebab Selasa kan ada buat konten kan. Okey. Aku pun tak sure lah sebab aku mana internet kan. Malam Jumaat atau belakang aku tinggal situ 4 hari. Aku balik hari Sabtu. Aku balik Sabtu. Lepas tu aku balik dari Sabtu tu kita tengoklah aku ada konten tak. Kalau internet lancar adalah kau footage konten dia. Macam kau tahu, selalunya dekat kampung kan selalu tak ada internet. Okey, pun aku buat konten dekat sana juga. Dan aku akan buat konten aku potong rambut. Mesti kau tak sabar kan? Bang, aku nampak pada pakcik-pakcik, makcik-makcik semua tengok ni, atau abang-abang yang dah tingkat 4 ke tingkat 5 atau darjah 2, darjah 3. Pada yang tak tahu, saya tunjukkan rambut yang saya nak buat tu. Cuma dia ada line. Sebenarnya cuti sekolah ni line memang banyak. Konten aku kan 124. Okey. Dah lah. Ya Allah, ya Maha Esa. Dah. Tunggu ya Allah. Wajar kan? Okey. Okey. Okey, konten aku kan 124. So jadi line aku memang banyak sebab kita tengok dari pandangan konten. Kalau konten tu sikit lah konten dia. Tapi untuk video aku akan buat 124 konten. Okey. So apa aku buat 124 konten tu, sepanjang aku buat video ni, aku tak pernah lagi buat 124 konten sepenuh cuti sekolah ni. Sepenuh cuti sekolah ni memang aku hargai cuti sekolah tu dengan konten. Ni jadikan ceritanya, tapi malangnya jatuh kan. Okey, bab ni aku malam ni. Okey. Aku akan tak adalah jimat masa Aku pun adalah cuti-cuti sehari tu Aku tak akan buat full masa. Okey. Ya Allah, jatuh ke bang? Okey, kadang-kadang aku boleh je kalau nak buat full time. Pada kalau tak tahu full time tu apa? Kerja penuh. Full time. Okey. Kita buat kerja. Cuma dah banyaklah video yang aku dah hendak masa aku start buat video tu 18 hari bulan 10. 18 10 di bulan 10
2025. Aku start baru 2 bulan. Okay. Tapi alhamdulillah lah, dengan cepatnya dia terus okay, 132 okay, untuk konten-konten yang aku akan buat, sepanjang konten tak semestinya Roblox. Setiap konten mesti ada konten-konten yang berbeza. Seperti konten aku pergi rumah flat, aku tak upload lagi sebab aku kan upload 4 video. YouTube tu kata sepatutnya 2 video, tapi yang 2 video tu aku nak upload esok, tapi kok mesti kau keliru. So aku terpaksa upload 4 terus. Lepas tu soalan upload dah, tak silap aku boleh upload 5. Cuma aku terang makan masuk ke dia, aku dia masuk cuma video tu ada long tu bermakna video tu terlalu banyak, jadi aku terpaksa delete video tu. Mantap eh. Sekejap. Okay. Sabar sikit eh. Sekejap. Okay. Sekejap eh. Okay, sekejap. Okay. Aku nak buat video. Sekejap. Okey sekorang, aku kena jimatkan masa. Sepanjang cuti sekolah ni ada konten-konten aku pergi rumah flat. Memang tak boleh upload. Memang betul aku tak kata memang tak boleh upload tu. Memang tak boleh upload lah. Kalau kau upload mana-mana pun dia kena upload esok. So apa aku kata esok? So apa aku kata esok? Sebab video tu sepatutnya aku nak upload sekali. Cuma dah sepenuh hati aku ni, berdeguk hati aku ni nak upload video untuk korang. Malang tidak berbau. Masuk pula video long. Video tu pada korang yang tak tahu, video tu dah lebih masa. Dia katakan kan selalu aku tengok nombor-nombor kan. Aku tengok sekarang ni okay, 18. Dia tak boleh lebihi dalam 15 minit. Panjang kali. Okay. Okay, jap. Konten ni kita kena hargai. Walaupun sekali pun kita kena hargai lah. Wallah. Hargai tu sepanjang masa aku akan hargai lah konten-konten yang aku akan buat. Tetapi konten yang aku buat tu tak sebenarnya Roblox. Kau perasan tak dekat video semua tu? Kau perasan tak? Lepas tu takkan ada video yang tak tunjuk muka aku. Okay. Aku pergi rumah flat. Okay. Aku tak upload lagi. Itu untuk video untuk esok. Macam aku cakap tadi, video tu is no good. Is no good. Tak boleh upload. Boleh video no long. Dia kata bukan yes, bukan long dia kata no long. Macam aku cakap tadi long tu bermakna video tu tak panjang. Bermakna video tu hanya sedang-sedang saja untuk hiburkan masa korang. Sepanjang cuti ni kau tengoklah video aku. Kadang-kadang ada aku buat dengan kakak aku kan. Macam kau tengok, pasti kau pelik lah. Aku tak perkenalkan satu adik aku ni bernama Amin. Yes. Memang nama tu memang nama Amin, tapi ada nak maksud ya.
Ya Allah. Okey. Cuma tak sepanjang video ni aku selalunya ada otak tu. Otak aku ni berfungsi malam. Waktu pagi aku pergi buat game tak ada checkpoint. Waktu malam aku pergi cari. Game yang ada checkpoint. Susah pula ni. Okey, jadi. Okey, kalau dah bersih-bersih aku nak ni kipas dekat depan aku sekali. Ya. Okey. Kita berjaya. Dan sepanjang aku buat video ni dia jadi macam kenangan lah dikatakannya. Apa aku kata kenangan? Dulu subscriber aku 6 subscriber. 6 subscriber faham? Okay, sampai sekarang dia makin meningkat. Dah banyaklah fans aku yang terus subscribe aku. Ucapkan terima kasih. Dan korang lagi 8 subscriber untuk cacakan 140 subscriber. Okey. Oh ya Allah. Okey. Dia game aku punya ni dia jadi sebuah kenangan lah. So apa kata kenangan? Kau tengoklah sepanjang aku buat video dari 2 video ke 35 video. Okey, so sekarang ni kita dah masuk obi warna hijau. Tapi dia suruh kita apa ni? Dia suruh kita panjat ke? Tidak. Asalnya kita kena naik sana. Mana nak kena naik mana ni? Kita ikut je. Mana dia suruh pergi? Tak ada pun. Tak, dia suruh panjat apa yang kat tadi tu. Aku balik ke? Aku bukan panjat ni. Dah pelik benar game dia. Jadi kita kena tolak ke sini. Dah. Sana. Ya Allah, sekarang pergi hujung. Sikit. Ya Allah, pergi dalam. Ini game ni memang menyusahkan. Okey. Dah. Tahan ke. Ya Allah. Dia tadi kena masalah. Benci ada. Bukan bagi tambah okey ni. Ini tambah stresskan orang ni. Ya Allah, ni sambil dia tak habis ni kabel tu tak. Okey, berjaya. Okey, salah. Okeylah korang, sampai sini dulu video kita. Kalau ada terkasar, sila kau tak minta maaf. Bye.